So, sebagai seorang trader atau yang masih baru dalam dunia trading, jika anda belum yakin sepenuhnya untuk trade menggunakan real account, anda boleh berlatih trading dengan menggunakan paper trading di TradingView. So, boleh berlatih bagaimana untuk mencari entry dan exit yang terbaik, berlatih untuk menggunakan indikator, membuat backtest gabungan-gabungan indikator dan sebagainya. So, untuk video pada kali ini, saya kongsikan tentang bagaimana untuk setting paper trading di TradingView. Okay, so pertama sekali buka www.tradingview.com and then buka satu chart, pilihlah apa-apa yang nak buka. Okay, contoh macam saya nak buka chart SCPO. So search SCPO nya chart, and then kita buka chart SCPO. And so dekat mana kita nak set paper trading tu? So dekat bawah ni, okay, ada uh, trading panel. Boleh klik dekat trading panel tu. Okay, and then dekat bawah ni dia akan keluar ni, connect through our trusted brokers. Then salah satunya adalah paper trading. Okay, boleh klik pada uh, paper trading. Okay, iklan seketika. Kalau yang berminat untuk trade SCPO, okay, kalau dah nak trade menggunakan real account, boleh buka trading account dengan Philip Capital. Okay. Sebab dekat sini ada Philip Nova kan. Philip Nova adalah apps untuk Philip Capital trading SCPO. Dia boleh direct link dengan TradingView. Sama juga kalau trade US, boleh buka account Mumu. Nanti boleh link Mumu dengan TradingView. Okay. So lebih mudah. Kita dah kaji chart semua dekat TradingView. Dan kita boleh terus trade dekat TradingView. Okay. Satu lagi, kalau nak buka akaun Mumu dan buka Philip Nova, boleh ke buka dengan saya. Okay. Boleh lawat website www.technictrade.com. Dekat tentang tu dia buka akaun CDS, akaun trading. So kalau nak buka akaun trading SCPO, just klik akaun futures trading SCPO. Okay. So akan dibawa ke guide untuk buka akaun SCPO. Begitu juga kalau nak trade US market dan sertai grup Telegram pembelajaran dan perbincangan trading US stock, boleh follow guide dekat sini. Okay. Okey, sambung tentang paper trading. So bila klik kat paper trading, dia minta kita connect. So kita just connect dengan paper trading. So default dia akan bagi $100,000. So kalau kita nak setting sendiri, so pergi dekat sini create account. Contoh kita nak trade SCPO. Okay, SCPO dalam RM. Okay, kita letak 10,000 lah, sebab sekarang SPO full margin ni 8,500. Ah, so letak 10,000 lah, ada buffer situ. Kita tak boleh letak 4,000 atau 5,000 below daripada 8,500 kalau nak paper trading SCPO, sebab dia kira full margin. Ah, tapi kalau real account nak guna quarter margin, boleh. Okay, boleh klik link di bahagian description video di bawah ni. Okay, kalau nak buka akaun margin trading SCPO dengan bermodalkan kurang daripada 2,500, dah boleh trade SCPO. Okay, tak perlu full margin. Tapi untuk paper trading kena letak full margin lah, dan juga ada buffer sedikit. So kita letak 10,000 situ. Okay, and then create. Kalau kita nak letak commission, boleh letak commission. Kalau tidak, just default sajalah. And then klik create. Okay. Seterusnya, contohnya kalau nak beli kan. Okey, tengok akaun SCPO ni. Kalau nak masuk position lah. Contoh akaun SCPO ni, adakah boleh masuk position buy? Tidak boleh buat masa ni. Sebab tengah bearish, tapi dah sampai dekat support. So kalau nak cuba buy, sebenarnya dia kena cross up line orange ni dulu. Kalau nak untuk entry buy terbaik, dia kena cross up line orange ni. So sebagai contoh lah, sebagai contoh untuk video ni, kita nampak dia dah buat low, dah buat tapak dekat 3866 ni. Okay, kita nak cuba belilah ni, tapi ni macam tangkap pisau sikit lah.
Then kita tengok situ dia punya low sekali adalah 3863. So kalau kita nak buy, kita klik buy kat sini. Okay. Harga sekarang 3867. Stop loss 3863 ni support. So kita letak 3862 kan. Okay. Okay, and then tekan buy. Okay, so dah masuk dalam kita punya position kan. Okay. Okay, so pergi dekat tu dia laju dia ni ngam-ngam masuk ngam-ngam masuk. So sekarang kita dah untung apa? RM125. Sebab apa? Sebab dia dah naik 5 tik eh. Satu tik bersamaan dengan berapa? RM25. So kalau nak set TP, kita klik pada letak cursor dekat yang kita beli tadi. Terus sampai baru nak set TP dekat sini So kalau nak set TP, double klik dekat position tu, tak take profit Contoh kita nak take profit dekat 3880. So dekat situ akan untung 300. Okey. Cubalah dulu modify. Oh, sampai dah 3880. Oh, dah close. Eh, Position kita terus close sebab terus kena 300. Okay. Tak sampai 5 minit dah untung 300. Kan. Begitulah lajunya profit dalam trading SPU. Dalam berapa minit dah dapat 300. Kita buy dekat 3868 dan kita close position di 3880. So maksudnya dekat situ kita dah untung 300. So account balance jadi 10,300. So begitulah cara untuk paper trading Untuk paper trading di TradingView. Dia ada stop loss, ada take profit, dekat mana nak buy, kat mana nak sell kalau dua hala. Okay. So jika berminat nak buka dan nak trade SCPO juga untuk belajar trading SCPO, boleh klik link di bawah video ini ataupun buka website tekniktrade.com, buka akaun CDS, buka akaun futures. Tapi kalau dah ada akaun, kalau nak join kelas di sini, kelas teknik trade SCPO tak mahal pun. Okay. Sekejap je boleh cover. Nampak macam tadi. Tak sampai 5 minit. Dah dapat 300. So terus boleh cover yuran kelas dalam tak sampai 5 minit kan. Itulah. Okay. Secara teorinya. Okay. Contoh lain kalau kita nak separate account. Satu lagi kita nak trade market Malaysia. So buka kat sini. Okay. Trade Malaysia market. So tukar kepada MYR. Contoh kita nak trade. Modal kita ada 5,000. Trade 5,000. Then create. Okay. Itu Malaysia market. Okay. Satu lagi kalau nak trade US market. US market. Okay. USD ni, katakan kita nak letak 1,500 US dollar lah sebab nak cuba je kan. Ataupun memang modal kita ada dalam RM5,000 so letaklah 1,500 nak cuba Uh, Seloknya dia punya paper trade ni kita letak modal yang kita mampu kan. Lebih nampak lah mampu tak kita mengembangkan modal yang kita ada secara real life tu. Boleh tak kita kembangkan dalam paper trading Kalau kita berjaya kembangkan di paper trading, so akan lebih yakin untuk kita trade di real account. Okay. Cuma untuk US market, currency dalam US dollar. Okay. Then create. So kalau nak trade US market, kita boleh pilih kat sini lah US market. Kalau kita nak trade Malaysia market, klik kat sini, tukar ke Malaysia market. Kalau nak SCPO, trade ke tukar ke SCPO. Okay. Contoh nak pergi US market pula. Okay, apa contoh counter US market? MLGO kan. Tu dia. 82%. Ini adalah MLGO time frame 5 minit. Tu dia. Nak sampai R 80%. Okay. US market pun kita boleh scalping macam ni, dia buka pukul 9.30 malam kat sini. Harga 925. Sekarang dah dia pergi 12.5. Kalau kita masuk dekat area-area sini, kita mungkin dapat sebab dia open gate up. Open gate up.
So kalau kita masuk area sini tadi, mungkin kita boleh dapat 40% untuk 9.30. Sekarang pukul 11.30. Dalam masa 2 jam. Dalam masa 2 jam atau dalam masa sejam. Okay. So US market pun kita boleh scalping. Dengan modal RM1,000 pun kita boleh trade US market. Sebab dia dalam unit. Dia tak dalam lot. Kalau market Malaysia, dia dalam lot. Kita kena beli 100 unit. Kalau US market, dia dalam unit. Kita boleh beli 1 unit. Okay. Contoh harga tadi $10. So kita boleh beli 1 unit $10. Okay. Macam kita ada RM1,000. Bila kita convert ke US dollar dalam 225. So kita boleh beli 22 unit. Okay. So 22 unit dia pergi naik $2. Kira lah berapa boleh dapat kan. Banyak kat lah. 22 unit kali contoh dia naik $2. Okay. So sama dengan $44. So kita boleh untung $44 kali sekarang US contoh 4.4. So dah untung dekat RM200. Modal RM1,000. Untung 200 dalam masa lebih kurang sejam lebih. So peluang sentiasa ada di mana-mana. Cuma kena mantapkan teknik trade tu. Kepada yang buka akaun trading dengan saya akan masuk ke grup Telegram. So akan ada guide dan perbincangan dan pembelajaran berterusan lah di grup Telegram. So kalau nak buka akaun trading, boleh pergi ke website, okay, ataupun boleh tengok link di bahagian description. Saya ada share di bahagian description di bawah ni. Okay. Okay, satu lagi cara kalau nak buka akaun Phillip Capital atau akaun Mumu, boleh scan QR ni, akan direct ke saya punya Telegram. Nanti boleh bertanya saya di Telegram. Okay. Okay, seterusnya kalau nak tengok kita punya summary, nak export data, export data, contoh kita punya history, account history, kita punya trading journal. So boleh klik pada trading journal, nanti dia akan keluar kita punya journal trading dalam bentuk Excel. Okay. And then kalau kita nak keluar daripada paper trading, kita just log out paper trading. Okay. Bila-bila kita nak masuk balik, okay, contoh kita log out. Dia dah tak ada. So sekarang dah tak boleh nak tekan. Contoh kalau kita nak beli sekarang, tak boleh lah sebab dia masuk ke sini. So kena connect semula, nanti dia akan keluar kita punya yang kita dah save tadi. Okay, so and then kita log out paper trading. Nanti bila-bila nak paper trading, just login semula. Okay, so terima kasih kerana menonton. Semoga sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Jika berminat untuk buka akaun trading, SCPO dan Mumu, boleh klik link di bahagian description video ataupun lawat website www.technictrade.com. Kalau nak sertai kelas analisis teknikal trading SCPO pun boleh klik link di bahagian description video atau lawat website technictrade.com. Okay. So terima kasih dan selamat berdagang.